bujang yang sedang healing seorang-seorang. Macam ni dengan headphone ni. Let's go. Lihat di hadapan sana, kau akan nampak kapal kan? Soalan aku senang. Bumi bulat ke bumi rata? Bulat. Jangan layan dia. Kita buat bumi rata. Bumi rata. Kenapa bumi rata pula? Bumi rata lah, tengok. Rata je. Banyak juga. Ni rata. Mengikut pada hukum fizik, rata. Tengok apa? Langit bulat. Okay, dia macam ni teori dia ni bulat, ni bumi rata, tapi dah ada dome macam tudung saji. Dari kat Weh, sebenarnya tadi aku tak record lagi sekali. Terlepas tu. Ya, sekarang kita daripada Johor Pasir Gudang dah sampai kat Batam naik ferry. Lepas ni kita pergi ke next location. So nantikan, okay? Kau kan dari Johor. Ni dari KL. Kita yang dari Johor. Tipu. Macam mabuk. Ni, dia macam melayang-layang. Ni namanya shipland. Jet lag shipland. Okay geng, kita dah sampai dekat Batam. Kita baru touchdown. Dia macam bergoyang-goyang kepala, pening kepala. Sama ada tempat ni yang bergoyang ataupun kita orang yang bergoyang. Bergoyang-goyang. Ni asal ni? Alamak. Itu nyusahkan hidup orang lah. Ini. Terima kasih. Begitulah kehidupan selepas kahwin. Kamu akan dipergunakan seperti inilah. Angkat barang. Tengok orang bujang lebih santai. Orang bujang boleh ni dia pegang lagi. Tengoklah orang yang dah berkahwin. Kan dah lepas kat immigration kan. So kat sini lebih kurang je macam Singapore, kena scan juga, kena isi juga apa yang ICA tu. Lepas tu kena scan dekat depan yang Mall apa tu, Bi? Mal apa? Sebelum balik yang kita nak kena massage kat dalam ni. Masih satu dah. Ini tu hospital Johor. Pelayanan kesihatan tak. Habis promote dia punya hospital. Kita dah sampai destination pertama, Batam Harbour Bay. Dia ni view toilet dari tadi. Toilet. Mana destination kita yang pertama? Destination kita yang pertama, kita akan pergi ke Jawa. Kita akan pergi ke hotel. Lepas tu kita akan pergi ke Kampung Sawah. Dah macam pemberita lah kau cakap. Ni vlog santai tau. Ya, vlog santai. Tapi tak confirm lagi lah nak pergi Kampung Sawah tu. Tapi apa tu kena pergi lah, nak tengok cantik. Kampung Sawah? Kampung Sawah. Nama macam nama dekat Kenanas. Kita orang kena tunggu kat sini lama. Satu lagi saya lupa nak buat tripod. Memang mantap. Saya nak interview abang driver depan tu. Dia kata dia belum ada pacar. Tapi tak boleh percaya sebab dia handsome. Abang handsome tak ada pacar, tipu saja. Dia tipu. Dah berlari dah. Hai. So, fotografer akan fotografer. Assalamualaikum. Cari kerja, Mas? Ha? Cari kerja. Cari kerja. Saya merantau dari Lombok, Mas. cuti. Dan anak dalam ini semua pelaku. Mobile sebentar lagi, bawa ke gereja sebentar lagi. Masuk dulu ya. Patutnya. Saya diinterview oleh orang yang tak dikenali. Lepas tu kalau dah bagi check in, dah saya bagi check in. Tak nak jalan terus? Ini Nak jalan terus tu?
Boleh je. Kita ada 2 jam lagi sebelum boleh masuk bilik. Memandangkan ada lagi orang kat dalam bilik sebab orang tu check up pukul 12. So sekarang ni kita tengah fikir sama ada nak jalan terus ke, nak relax dulu ke. Okey, panas. Tengok panas sikit lah tengah hari ni. So macam mana ibu mengandung? Ibu mengandung yang buat muka berkerut. Berkerut je muka. Maulana Mutabak Penang. So sebenarnya kita kat Batam ke kat Penang? Batas di Puchang ni kau nak beli. Nanti dia akan bagi macam duit shilling ke apa tak kan. Kalau bagi sekarang dia ada bagi semua 100 ribu kan. Kalau kita pakai 100 ribu nanti dia akan bagi dia pecah-pecah. Kalau yang 30,000 lah. Hemat kar. Rasanya kita ambil je lah yang tu. Kita fikir panjang-panjang, tu kita ambil je. Betul tak? Betul. Jom kita ke sana. Kita ke Maulana Murtabak. Kereta dah sampai. Tu. Dah tengok satu benda tak? Kuti-kuti. Okay. Cuba tunjuk. Sekarang kita nak meneruskan ke Kampung Sawah. Destinasi pertama, menaiki Grab. Camp Vietnam. Dia macam museum. Ya, kalau buat foto-foto cantik juga situ. Soalnya bekas dulu orang Vietnam di sini dia. Waktu zaman perang dulu. Nah, itulah ikon Batam. Kalau ke sini belum ke sana foto-foto bang. Nah, tak belum ke sini tandanya. Kalau nak main-main dekat situ ada juga banyak itu Golden City, semua tempat ada itu bang. Pokat, ATV, archery. Kita orang ingat nak main juga benda-benda tu bang. Nak main juga bang? Nak main tapi ada ibu mengandung. Sebelah bang, ibu mengandung duduk. Nah yang laki-lakinya main. Dengar tu. Mengandungnya duduk, lelakinya main-main. Duduk dia aja bang. Oh, depan sikit. Tadi nak pergi Puncak Beliung tapi tutup. So abang ni suggest, dia bawa kita pergi Kampung Sawah Batam. Dan saya pula dah barai. Mabuk lah. Assalamualaikum. Hari ni kan hari Raya Haji kan. Jadi tempat ni banyak yang tutup. Ni pun luck kita orang dapat tempat yang buka. Tengok kita orang travel macam orang kaya. Satu tempat ni macam kita orang punya je. Tak ada orang. Bapak best ni. Orang hari raya kita je kat sini. Di mana-mana nak ambil gambar pun suka hati pergi je. Tapi cuaca tengah panas lah ni. Tahu tak sekarang pukul apa? Pukul 12 Bisa. Orang lain pergi sembahyang raya, kita naik bot. Mana lagi? Ya, kakak mempergunakan adik dia untuk ambil gambar. Patut dah dia ajak. Tengok. Rupanya tujuan dia ajak adik dia supaya dia dapat jadi cameraman sepanjang masa. Kesian ni Zat. Nanti jangan lupa buka invoice Zat. Balik nanti buka invoice je. Bagi dia. Tuai padi antara masa. Tak jernih hanya. Tak jernih. Lagi kan makan. Kat sana ada ikan nampak oh. Tengok ni ikan. Ikan kekek. Beza lah awak dengan adik awak. Apa Tengok. pula? Izzat dia soft spoken je. Cakap slow je. Kau cakap je jerit. Cakap jerit-jerit. Tengok tu. Oh. Wah. Wah kau sedap yang dapat makan free. Banyak lah ikan dalam tu. Mana kata tak ada ikan. Siapa tu? Baru tahu tempat ni. Tengok juga kat TikTok. Abang masuk saya punya YouTube lah. Ya ada. Okey lah, nak subscribe lah. 1, 2, 3. Kan aku dah cakap. Adik dia yang dia menggunakan untuk jadi cameraman. Aku dah cakap dah. Aizat kat tu buat campak. Okay, semua. Action. Okay, action. Lagi gelak-gelak lah, gelak-gelak. Sudahlah tu gemuk ikan. Kita satukan dia. Satukan terus.
Sabar ya, aku nak buat video untuk aku. Kau nak rakam tak? Aku rakam. Tak. Izzat dan kontennya. Kita teruskan perjalanan. Dia kata jalan dulu. Apa tu? Musim baru. Kalau di kau awak balik. Tak gambar? Tak gambar. Hai. Dah itu aja bang. Promote lah sikit. Oh, tak pandai bang. Nanti. Belum mandi lagi, baru potong lembu tadi. Ha? Oh korban? Ya, ada masalah. Ada lah tu lembu belakang bang. Ada. Oh. Nanti jangan lupa di subscribe bang. Apa nama channelnya? Khairi Hassan. Abang ni cakap kat sini adalah satu-satunya sawah yang ada dekat Batam. Ha? Tanam padi? Alamak. Oi, jangan bang. Janganlah bang. Jangan padi, bang. Jimat tenaga. Oh yang kulit. Jajak, aku nak jadi Luffy. Macam mana yang dia bagi penghormatan? Seorang tengok kaki anime. Awak bagi tempat basikal tu saya ikut. Saya tangkap gambar. Kalau malam dia jalan-jalan tu, basikalnya tu. Abang ni kata ni maze jalan sesat. Lepas tu final baru kita akan pergi dekat tree house sana. Kemudian Kenapa ada orang tu naik basikal? Assalamualaikum bang. Tak cuti bang. Tak cuti. Kerja. Itu ada patung tak ya bang? Nanti siapa jumpa patung duluan menang. Dia menang lah. Makanya kita main deck. Mana? Kena bagi dua. Laluan sama lah Separuh, kiranya. kira separuh. Okay. Laluan dia sama? Ya, lalu Laluan sama. Nanti ada ke kiri ada ke kanan. Kita cari patung. Okey. Jumpa patung dia menang. Saya masuk dua okey. Kakak ambil kanan, abang ambil kiri. Abang ambil kiri. Saya ambil kiri. Bye. Kena arahkan ke patung bang ya. Bye. Bye. Okay bang. Mulai. Sekarang misi mencari patung. Saya dah nampak kepala dia tapi saya tersesat. Tak. B. Sat lah. Jalan mati. Jalan mati Jalan mati lagi. Jalannya sesat Zat. Mana patung tu? Mana? Jalan mati. Jalan mati lagi. Tadi kanan bawah. Jalan mati. Okey. Alamak. Saya jumpa awak kat sini. Mana cik patung? Mana cik patung? Mana patung ni? Nanti kan tu jawapan. Lari. Salah Tapi saya dah nampak kepala dia. Kanan bang, kanan. Lari. Ah! Patah balik kan. Aduh, jalan sesat. Jangan bagi dia nampak kita. Jangan bagi dia nampak. Sini ke? Ya. Mana jalan? Aduh. Mana? Kanan. Kanan. Ha. Tengok masih sesat. Nampak masih sesat. Alamak, tacinya. Baby penat. Ni rupanya. Ni tekan loceng. Izzat kata
Soalnya aku tak bawa tripod. Kalau bawa tripod ngam. Oh, Izzat tengah ambil gambar. Tu. Penat geng. Oh, nampak ni Miss tadi. Oh yeah, finally angin. Sedapnya. Nak? Sebentar ya. Naik atas kerbau. Kerbau batu. Mana kerbau? Oh, Tak gambar, tak gambar. Boleh naik atas ke? ada kerbau geng. Cukup syarat lagi dipotong. Berapa lagi juga syarat? Kelalang korban ni nak agak. Ini tak? Aku sejak nak keluar putih tu. Maaf. Thank- Keluar free. Aku dapat sponsor unit tu. Dia datang hari tu. Lepas tu dia belanja transit. Serius lah? Satu asrama. Bestnya Dia nama apa? Uniqlo dah Aplikasi. belanja seluar. Okay bang, thank you bang. Salam sikit. Sama-sama. Salam sikit. Okay, jangan lupa di subscribe. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom kita teruskan ke destinasi kedua, Jambatan Berelang. Let's go. Dapat air. Hai. YouTube. Saya dah muka dah berkicap. Dapat air free pula, mantap. Okay geng, kita dah sampai ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Mari. Sekarang abang ni kata langsung solat aja. Mari. Dengar tu sayang. Langsung solat. Ya. Ya. Kesing-kesing Isteri syurga. Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Lepas-lepas chill-chill semayang sekali, ambil angin. Semua panas ni. Baju pun dah kuyup. Are you okay? Sepatu bawa aja bang. Hah? Bawa masuk dalam tak hilang kalau sepatu. Oh, okay. Enggak, bawa aja. Okay. Pada hilang pula nanti. Abang ni cakap sepatu kasut kita kena bawa masuk dalam. Sebab Ya. takut hilang. Jadi jom kita bawa je masuk dalam. Izzat, kasut bawa masuk dalam. Lawanya. Orang sedang takbir. Sebab hari ni kan raya haji. Mantap bang. Abang ni malu-malu je dari tadi. Kala-kala kita berjalan-jalan, kita jangan lupa pada yang memberi kita rezeki. Menunaikan kewajipan. Let's go. Awak masjid ni. Selamat Hari Raya Aidiladha guys. Sementara tu sambil-sambil saya payung sikit Birul. Birul number 1 Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, Birul nombor 2. Outdoor. Let's go. Tadi kita letak kasut kat sini kan. Sekarang kita nak ambil balik kasut. Jadi barang langsung ni bang. Boleh? Saya dah cakap abang ni bagus. Abang ni baik yang kita. Sekarang kita dah settle dekat masjid ni. Dah solat apa semua. Kita jamakkan sekali Zuhur dengan Asar. Kita nak teruskan perjalanan ke jambatan. Apa tadi bini saya cakap, saya pun lupa. Nanti kita tanya dia balik. Ke destinasi seterusnya. Senang buat duit.
Dekat luar ni ada orang jual air daripada depan masjid tu. Kenapa? Jadi kita nak pergi beli jap. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Cakap selamat Hari Raya. 90? Kalau di Malaysia subsidi around 95 kan? Ah betul. Di sini around 90 bang. Dia sebut subsidi tapi harganya mahal gila bang. Iya dia sebut subsidi. Berapa? Harganya itu 1 liter mau RM2.5. Uish. Lebih mahal kan? Ha. Dia kan kita dah sampai Barelang. Sekarang kita nak masuk. Kita bayar RM5,000 seorang. So let's go. Bayar dulu. Destination nombor 3 dah. Dah destination ketiga dah. So cuba agak baik. Abang ni pun dah banyak mengadu bahasa Indonesia kat kita. Lain dah lagu aiskrim dia. Itu abang ni jadi tour. Itulah saya cakap. Abang ni dia Bawa tu peramah apa? teruk. Tak tahulah. Wow. Okay, kita nak relax kat sini ya. Layan angin apa semua kan. Lepas Barelang ni, kita relax. Makan jap. Lepas tu balik hotel. Ya kan dekat Penang. Pergi kat Batam. Okay geng, dia sampai ke tempat yang keempat. Destinasi keempat ni kita nak pergi makan. Kita nak hati sikit sebab ni memang curam. Kita makan seafood kat sini. Abang ni pun tadi suggest makan kat sini. Diorang pun nak makan kat sini, nak makan seafood katanya. So let's go. Abang tadi tu dia macam mana malu pula dia ajak. Tak nak pula dia. Awak cakap dengan dia. Dah. 2 hari. Dia yang paling aku rasa Pakai 20 jam tak? kita jadi tak bersyukur bila abang tu cerita bahasa Indonesia. Betapa sakit Indonesia. Terima kasih. Yeah. Kerang dia besar-besar mat. Wow, mantap kali. Sebab ni dia balik hotel kan? Balik hotel dulu. Saya kan nak pergi mall loh. Sambil-sambil tu balik hotel dan pergi mall. Tu abangnya, abang supirnya. Abang supir ni sebenarnya dia bijak tau. Lulusan universiti. Cikgu. Ada satu lagi benda yang menarik, Honda Brio. Baik Inilah kita. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30. Menandakan pukul 3.30 kat sini, betul tak? Kita orang pun dalam perjalanan untuk balik ke hotel. Terima kasih ya. Okey bang. Okey bang, sampai jumpa lagi bang. Selfie lah kita. Okey bang, selfie bang. Mantap. Thank you bang friends sebab bawa kita jalan-jalan satu hari. Abang memang mantap. Allah di TikTok nanti dah ya. Okey bang, share bang. Assalamualaikum. Mantap kali. Dari Indomaret. Indomaret. Okay, sekarang pun dah petang. Orang kata dah sore. Kalau ikut jam Malaysia dah pukul 5. Mana kata sini ada pukul 4. Member dah cari katil. Tapi kita nak ke Indomaret sebelum kita ke hotel. Itulah kira 200 lebih kan. Dah bagi 300 300. Terima kasih bang. Kata. Let's go. Last. Lepas tu kita pergi hotel. Check in. Cuaca pula hujan. Indomaret. Let's go. Nak cari rokok. Saya belanja saya air beli. Okey mantap. Saya nak beli rokok pula kan. Tak nak. Belanja saya air. Nak ya tu. Nescafe tak ada kat Malaysia. 1, 2, 3. Apa kau beli tu? Macam kita ini tak. Kau pergi Endon tak beli cancel singa. Tak kena lah. Cimoy kat sini je tu. Yogurt ni. Ya ke ni? Pergi Indomaret tak beli. Kira fail lah. Fail dah. Tak Indomaret dah. Indomaret dah. Tak ada beli. Izzat kata tak Indomaret kalau tak beli. Sudah Datang ni. matang. Tapi ni. Seorang Thailand, seorang Indomaret. Cari apa? Jangan cakap nak cari Maggi. Dekat Thailand kita orang kan Maggi Izzat. Geram kan? Apa lagi tu? Ni beli ni. Ni. Ni yang masak. Atas ni semua gudang garam.
Oh, tadi Marlboro. Saya sudah. Hari ini belum. Kita nak pergi ke apa nama tempat tu? Yang pantai warna pink tu. Apa nama dia? Ini yang paling penting, yang paling aman. Jom naik dia. Naik hotel. Saya nak merokok di bawah. Sikit baru kita gerak. Senang kita nak pergi mall. Tereng. YouTube. Jangan lupa di subscribe. Siapa nama channel Pak? Khairi Hassan. Ini ada 3 voucher, tapi ini di Nagoya. Apabila kakak nak ke sana, kita free ada 1. Nanti nak balik pun kita jemput. Kalau kakak mungkin malam nak pergi cari makan, kebetulan lagi ada bazar. Street food dekat pelabuhan sana. Ke depan kita nak jalan lagi. Betul, ramai nanti tu. Malam ni ada bazar, geng. Malam ni malam esok. Mana abang ni? Ya. Kita Udahlah handsome. Okay bang, thank you. Orang suruhan kakak kau. Ni ke bawah. Mem, nak gimana mem? Mem? Sini, kita sini. Bu nak macam nak flex Member baru nak flex nak lift. Dah sampai dah. Bengong. Benda di kat depan ni. Gila dia cantik, geng. Jom. Okay. Sekarang pukul 5.20. Kita nak pergi Grand Batam Mall. Lepas tu kita akan sambung ke Blue Fire. Comel. Alamak. Hidupnya seperti roda. Kita dah sampai dekat Grand Batam Mall. Kita spend masa kat sini sebelum kita pergi ke Blue Fire. Agak-agak dah macam pukul 7 dah dekat maghrib kan. Dah dekat malam kita akan pergi ke Blue Fire. Benda pertama kita nak suai Niko sebab cari baju. Tengoklah pakai baju apa, singlet. Tak ada baju. Ni apa ramai-ramai? Ada marhaban. Kedai pertama. Selamat datang ke Uniqlo. Bapak mahal RM299,000. Bukan. Bapak kaya. Kaya gila. Jadi jutawan aku hari ni. Kira murah lah baju yang t-shirt yang Bibat Lee tu. Berapa? Harga dia RM33. Sebelum ni dia beli 59 kan? Habis boleh borong lah. Sekarang kita nak cari yang cutting normal. Dengan cermin berpisah tiada. Nampak macam mana saya terpaksa beli baju. Teruk sangat lah perangai. Pak kata pepatah Melayu, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Hujan baju di negeri Indonesia. Nak beli baju. Bajunya cutting yang biasa, tak nak cutting yang oversize. Tapi kalau tak ada, tak apalah, ambil lah oversize tu. Saya nak warna putih. Jadi kita dah dapat apa yang kita perlu beli. Dapat free gift tu yang biru. Mereka di sana sedang menunggu beg. Hilang dah. Mana dah? Batam ini siapa yang berani? Berani. Ada istilahnya jelijarkan, yang berani maju. Ui, champion. Gila, tunggu. So akan di malam hari ya guys. Kat sini aku belajar sesuatu. Kalau kau tak champion bawa kereta, jangan bawa kat sini. Yang berangan-angan lah. Korbankan sikit duit untuk bayar transport. Tak ada mahal pun. Affordable. Oh, pecah sudah. Aku dengar bunyi pecah. Okay geng, kita dah sampai dekat Blue Fire Beach. Blue Fire Beach. Nak masuk kita bayar. Sebenarnya kami ni dah penat. Kami nak menghabiskan masa malam ni dekat Blue Fire ni. Lepas tu mungkin balik hotel lah. Mem tu dah letih dah tu, tapi dia tak nak balik.
Okay geng, sebenarnya mem pun dah penat. Kita orang pun dah penat. Sekarang pun dah pukul 9 lebih, dah dekat pukul 10. Kalau ikutkan waktu pun dah lewat. Ini last destination kita orang. Untuk hari ni dah destination keempat rasanya. Kita orang nak book Grab untuk balik hotel. Nanti pun kita orang akan sambung esok. And esok juga nak beli JP. So, last untuk malam ni. Shalom. Assalamualaikum. Sambung esok. Batam Patri nightlife. Tapi tadi sebenarnya diorang ni dah penat. Lepas tu bila ajak jalan lagi dia orang tak nak. Tadi aku pergi Indomaret nak beli kopi kan. Pusing sikit. Tiba-tiba tu jumpa Izzat dekat kaunter. Tanya dia nak jalan sekali ke tak. Dia kata tak apa, nak gerak dulu, nak balik bilik kan. Dah penat dah tu maksudnya. Memandangkan kat belakang ni pun ada expo. Abang hotel tu cakap ada expo hari ni. Tiba-tiba wife aku nak pergi pula. So tunggu dia sekejap. Kan dia dah sampai sini, dia dah jalan sampai sini, baru kita gerak di sana. Tak jadi dah hujung vlog. Sambung lagi. Ibu sibuk nak keluar. Kenapa? Spoil trip malam ni. Ha? Kenapa spoil? Bawa nak pergi massage. Amboi tak. Lihat jam ni. Lihat ini. Band pun dah berhenti main. Tapi ini tak berhenti makan. Hari ni dah besar hari kedua. Kita orang nak balik sekejap lagi. So sebelum balik ni, first kali kita nak sarapan kat hotel ni. Sebab ada package sekali. Lepas tu, kita orang plan nak pergi Nagoya. Mungkin dalam pukul 10 macam tu. Cuma bag ni kita tak boleh bawa sekali sebab berat kan. Bag ni kita letak sini, kita deal dengan orang hotel ni. And then baru kita pergi ke Nagoya. Nagoya patah balik ke sini sebab kita akan ada massage dekat satu tempat kat sini lah. Lepas daripada massage tu kita terus ke ferry terus balik JB. So, second day, Batam, let's go. So sekarang kita orang kat Nagoya. Nagoya ni penuh macam mall. Bukan macam mall, memang mall. Kalau kat Malaysia macam apa kan? Macam mall-mall lama macam tu lah. Tapi menarik. Semua butik. Tengok butik. Satu barang dia affordable. Semua affordable. Okay, barang banyak barang jenama dia ni. Let's go. Kita try. Apa ni? Looks dah. Let's go gang. Dia orang tak faham. Aku akan cari sendiri. Jauh pendek. Sini banyak barang North Face. Seluar-seluar yang diminati sekarang. Seluar-seluar seperti ini. Wish, banyak lah. Bila jadi ramah mata tak tahu nak beli apa. Beli tak ada. Tak nak belanja apa-apa. Betul lah. Ni beli nak pergi mana kan? Duduk dalam bilik sebab aku pakai aircon. Dia nak pergi overseas ke? Japan. Beli baju. Okay, saya dah jumpa dua jaket yang menarik. Satu 300 lebih, satu 400 lebih. So saya harga dalam RM80 ke RM120. RM150 lah. Sekejap lagi kita pusing dulu satu mall ni. Lepas tu baru datang balik. Sebab kalau tak ada benda nak beli, kita beli sini. Wow North Face. Tu kat sana tu. Betul ada satu kat sana. Ni diorang ni tengah try lagi. Tak pernah masuk kedai baju lama-lama macam ni. Sisi. Oh Dili. Beli? Tahu lah. Tak. Misi berjaya dia ambil tu. Datang ke Nagoya, pergi lunch day. Kaya. Kakak masuk YouTube. Senyum aja kakak. Tu dia semalam shopping. Semalam dia shopping spek, hari ni dia shopping
Baju. Baju. Baju sejadah. Nampak macam sejadah. Ini. Free. Cantik kan? Nak beli macam tu. Nak beli baju. Asal lah kena pilih. Cakap dengan Gila sini nak beli barang hantaran semua kat sini. Banyak hantaran. Janji Jiun. Jualan cuci gudang. Baju batik. Say hi. Imut. Dia orang tak ambil lagi baju batik. Tapi dia kata dia nak beli baju batik. Yang dia beli ni perfume. Tengok apa kat tangan dia. Bukan baju batik. Tengok. Dia lain yang dia beli ni. Ha. Kakak, tak bagi. Surfboard. Cara kontrol. Sale. Cari fish magnet tapi dekat kedai baju. Saya mencari fish magnet untuk dibawa pulang sebagai bukti kehadiran kami ke Batam. Boleh ya? Zat dah dapat barang dia. Ha? Kau beli apa Zat? Beli baju, perfume, coklat. Oh, berapa habis? Perfume baju, coklat, $150. So, kita ada masa 1 jam nak habiskan. Kita aim pukul 1:30 kita nak keluar daripada mall ni. Kita terus pergi tempat massage. Lepas tu kita terus bergerak ke ferry. Ferry pukul 4:45. Ya, so buat container. Gaduh. Dekat luar pun ada jual beg. Betul-betul macam pasar payang. Abang ni cakap kebanyakan kedai kat sini bila dikasih tester dia kata barang premium, tapi bila kita beli dia kasih barang macam ni. Itu yang tak best. Tapi abang ni kata dia kalau dikasih barang premium dia akan jual barang premium macam tu lah. Bawa jap, lepas tu pergi nak hantar beli baju awak tu, terus dia ambil bag and then Baik, beli baju ni buat bawah. kenapa? Kau dah kenapa nak naik lagi? Betul cakap Izzat. Jangan lebar-lebar tak faham. Bukan. Naik dulu lepas tu turun bawah terus. Tak payah naik. Terang. Jadi kita naik atas kejap, ambil settle baju, lepas tu kita terus turun bawah. Tak payah naik lagi lah. Okey. Faham ke? Cepat. Faham tuan? Cakap faham tuan. Ya, faham tuan. Cepatlah bukan sampai kenapa. So kita dah ada keputusan. Saya nak beli yang murah je. Mahal jangan beli, bazir duit. Okay, Assalamualaikum. Tengok dia dah beli. Tak habis hotel lagi ke? Kau dah beli lah Izzat? Fikir lama-lama pun tak guna tu. Akhirnya saya membeli juga. Okey. Ini ada voucher diskon 20%, tapi belanjanya di Joyce Factory itu lantai 2 di atas. Ini dapat voucher. Tapi kita dah nak balik sekarang. Macam mana kita nak pakai? Mana kata kita orang kena pergi atas lah. Beli lagi. 20% off. Apa pilihan? Kalau kau pasal berapa harga dia? 480. 480 bersama dengan berapa? 130. Saya nak sikit duit. Okay, last. Kita orang nak cari fridge magnet. Lepas tu dah boleh gerak pergi spa. Dah habis beli Zat? Dah habis beli? Dah biar. Dah. Nanti nak pergi Indomaret nak borong hotdog masuk. Borong hotdog.
Okay, ni barang kita. Kita nak ambil. Okay, geng. Selesai sudah trip kita. Terima kasih abang ya. So kita nak pergi ke mall yang dekat JT tu, terminal tu. Kita nak naik bagi. Nak naik bagi ni, tapi kena tunggu dalam 5 ke 10 minit. Ini ke? SK Wellness. Selamat petang. Wah. Ada asap-asap. Barang ni banyak, geng. Dengan wire-wirenya. Kasihan ni dah suami mak ni. Barangnya banyak, macet. Sekarang kita orang punya ferry tengah boarding. Lepas selesai tu ni kita terus gerak ke bawah. Dia orang nak pergi apa tak tahu ni. Kita agak rushing. Sini. Sini. Okay guys, itu last video vlog Batam kita orang kali ini. So until next time, see you in the next video. Alright, Assalamualaikum.